Emas dia membantu 3 golongan. Satu, orang yang tak mampu menabung. Kerja bertahun-tahun tak ada tabungan. Simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Belajar simpan emas. Yang kedua ialah orang yang ada tabungan yang banyak dalam SB dan tabung haji. Yang mana tak berbala untuk simpanan jangka panjang. Yang tu baik convert dalam emas. Sebab duit simpanan dalam SB tabung haji, risiko duit tu merosot disebabkan satu, inflasi. Yang kedua ialah risiko kejatuhan ringgit. Kedua. Yang ketiga ialah golongan orang dah kaya. Tuan-puan, emas ni dia macam lifeboat. Kapal besar macam mana, Titanic pun boleh tenggelam, tuan-puan. Harta banyak mana macam saya pun kena freeze juga. Satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan, emas. Emas tak perlu jaminan sesiapa. Hatta negara berlaku peperangan pun kalau ada emas, kekayaan kita tak hilang. Selagi emas ada dengan kita. Satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan. Harta saya, akaun bank kena freeze. Emas saya tak kena freeze, tuan-puan. Waktu polis serbu rumah saya, dia nak buka satu box lah. Dia kata, ada apa dalam ni? Saya kata, dalam tu ada emas. Dia tak buka. Sebab saya, kes saya ni derma, bagi sedekah masuk penjara. Bukan saya ambil harta orang. Kalau harta orang memang habis disita satu rumah. Saya bukan rasuah, bukan apa. Rasuah memang dia buka habis dengan rumah dia boleh sita. Tak, emas ke? Dia tak sentuh. Okay? Jadi saya boleh bertahan dengan emas. Jadi tuan-puan yang dah kaya ni, sekarang ni tuan-puan, musibah dari sudut kewangan ni, sebenarnya banyak benda yang kita tak fikir. Sebenarnya benda tu boleh terjadi. Saya, tuan-puan, saya always get ready lah. Anything happen kepada saya, apa jadi kepada isteri dan 8 orang anak saya. Saya always fikir. Dan saya fikir, kalau saya mati macam mana? Kalau saya jatuh sakit macam mana? Ni saya prepare. Dah ada cover takaful. Semua prepare. Tapi tak pernah fikir pula, kalau masuk penjara macam mana?